kerajaan Lebanon adalah tidak sah. Maknanya kalau Iran tolong, tak sah. Hezbollah perang dengan Israel, tak sah. Dia nak tentera dia sendiri jaga. Tapi tentera kaum pun tak boleh harap. Ini untuk menghalalkan tentera Israel menyerang mana-mana kedudukan Hezbollah dalam Lebanon, dan alasan ini akan digunakan oleh Amerika untuk kata yang diorang tak langgar MOU dengan Iran kalau diorang tak sekat serangan Israel ke atas Hezbollah. Sebab itu dibenarkan oleh kerajaan Lebanon sendiri. Tak kecelaka kerajaan Lebanon. Maknanya lepas ni, kalau Amerika ni gagal nak halang Israel ni, dia kata Israel kau ganti, biar tentera Lebanon ni sendiri berperang dengan Hezbollah. Dia nak sekat. Dan kalau Hezbollah serang tentera Israel, itu tak dikira sah. Sebab apa? Dia dah buat undang-undang dah. Ini secara langsung sebenarnya tentera Israel dan tentera Lebanon ni bersatu menentang Hezbollah. Dan Hezbollah ni pula mendapat sokongan lebih daripada 85% rakyat Lebanon. Dan jadi ini akan jadi satu perang saudara lagi sekali lah. Jadi apa yang saya jangkakan lah akan berlaku selepas ni ialah Iran akan meningkatkan lagi bantuan kepada Hezbollah dan akan dengan terang-terang memerangi Israel dekat Lebanon. Sebab apa? Israel dengan Amerika ni cuba mewujudkan perang saudara di Lebanon. Dia nak orang Lebanon ni, tentera Lebanon ni memerangi Hezbollah. Tapi macam mana dia nak perang? 80% lebih rakyat dia sokong Hezbollah. Macam mana nak perang dengan rakyat sendiri? Dan kerajaan Lebanon siap. Kerajaan Lebanon sial ni akan anggap bantuan Iran kepada Hezbollah sebagai mencabuli kedaulatan Lebanon pula. Jadi alasan ini akan digunakan oleh Amerika untuk bagi alasan yang Iran lah yang melanggar MOU, sebab Amerika tak akan berjaya halang tentera Israel ke Lebanon. Dia nak pusing dekat situ. Jadi nampaknya MOU pun ni akan lingkup lah. Jadi nampaknya situasi dengan damai ni bukan saja pertamanya bertambah kusut, keduanya kalau fasa kedua ni tak selesai, maka Iran tak akan sekali-kali mahu memulakan rundingan fasa ketiga. Fasa ketiga kita tahu nak bincang pasal program nuklear Iran. Iran kata selagi fasa kedua ni, selagi kau tak settlekan masalah Lebanon ni, aku tak nak bincang fasa ketiga. Sebab apa? Fasa kedua ni tentera Lebanon kau orang kena berambut dari situ. Sekatan ekonomi sepenuhnya dimansuhkan sepenuhnya. Kau kena berambut, Israel kena berambut dari Lebanon. Baru selesai fasa kedua, barulah aku nak bincang fasa ketiga pasal program nuklear aku. Kalau kau tak selesaikan fasa kedua, mungkin Iran kata aku akan terus mengayakan uranium. Kalau kau lambat sangat, aku dah ada bom nuklear, habis cerita. Jadi isu perang ni, isu perang di antara Iran lawan Amerika dengan Israel ni akan menjadi lebih menarik lah, sebab ada medan perang baru iaitu Lebanon. Sebab Iran mungkin saya confident lah, saya tak pasti tapi saya confident lah, akan membekalkan peralatan senjata dan penasihat ketenteraan dekat Lebanon. Dia akan bekalkan kaum-kaumnya. Yang kita tahu Iran dia berjaya juga seluduk masuk senjata ke Lebanon bagi kat Hezbollah ni. Sebab apa? Walaupun dia kena lalu Syria, tapi Syria tu boleh belilah. Sekarang dia boleh kena belilah. Jadi kita tunggu apa respon daripada China dan Rusia dan juga Turki dan juga negara-negara Arab lain pasal perkembangan terbaru di Lebanon. Jadi apa yang kita semua tahu setakat ni, Turki pun tak sokong Hezbollah. Negara-negara Arab tu pun tak sokong Hezbollah. Jadi itulah masalahnya pasal perbezaan mazhab. Dan kita semua tahu tujuan Israel menduduki wilayah Lebanon tu sebenarnya nak letak radar amaran awal untuk menyiapkan diri daripada serangan udara Iran bila tentera udara Iran ni dah betul-betul kuat dalam masa tahun 2 lagi. Jadi dia pun tahu rancangan sepanjang Iran nak serang dia. Jadi apa pula pendapat tuan-tuan dan puan? Pertamanya, mampukah tentera kerajaan Lebanon melumpuhkan tentera Hezbollah? Saya rasa tak mampulah. Keduanya, akan terjadikah perang saudara di Lebanon? Kalau jadi sedihlah walaupun Hezbollah ni lawan dengan tentera Lebanon, tapi kita tak maulah dia berbunuh-bunuhan sama sendiri. Dan ketiganya, adakah China dan Rusia akan masuk campur dekat Lebanon? Saya rasa dia akan masuk campur. Jadi apa pula pendapat tuan-tuan dan puan? Dan akhir sekali saya nak jawab 2 komen daripada pendengar. Komen pertama pasal isu Rohingya. Sekejap saya main slide dia. Komen pertama ni daripada SK, nama tak ada, S4FROMD dia, sepajam. Dia kata hurailah isu tengah panas sekarang ni yang ancam keselamatan dan sosial rakyat Malaysia. Pelarian Rohingya makin ramai dan bermasalah. Awak ada NGO, ambil beratlah pasal isu di Malaysia juga. Ni soal masa depan negara kita. Harap Abang Zam baca dan hurai satu video khas untuk ni. Jadi terima kasih kepada yang komen ni. Sebenarnya di atas permintaan ramai, dia tak mahu saya campur adukkan isu nasional, isu tempatan dekat channel geopolitik tadi. Dan keduanya,
memang saya ada NGO, dan keduanya isu-isu politik tempatan, isu-isu pasal benda-benda Rohingya ni, pasal pendatang asing ni, pendatang bercina ni, kita bincangkan dalam podcast YB Viral, podcast NGO saya daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Mana dalam seminggu tu 4 hari kita bincangkan. Jadi tak bincangkan channel saya, kita bincangkan kat situ. Dan pasal isu Rohingya ni memang isu yang rumit lah. Kerajaan kita ni mak bak ditelan mati mak, diluah mati bapa. Pertamanya kita mesti ada sifat kemanusiaan. Kita tak boleh halau tu kat tengah laut tu. Susah, bukan senang. Kita nak halau tu sebab apa? Dia orang tu pelarian yang perlukan pertolongan. Keduanya dia orang tu orang Islam. Walaupun mendatangkan banyak masalah dalam negara kita ni. Memang banyak masalah. Dan ada yang macam saya tak pernah bermasalah komen pasal Rohingya ni. Kepada yang kecewa saya tak komen isu Rohingya ni, sebenarnya saya dan NGO saya daripada hari Isnin sampai hari Khamis memang membincangkan isu-isu tempatan dan isu-isu nasional. Tapi saya keluar sekali saja seminggu, iaitu hari Rabu saja. Sebab saya sibuk dengan benda-benda lain. Jadi itulah jawapan saya. Jadi komen kedua pula, dia tanya kenapa simpanan minyak Amerika ni masih tak cukup. Tinggal 14 hari saja kalau Selat Hormuz ditutup, sedangkan Amerika dah ambil minyak Venezuela. Sebenarnya Amerika ni dia ambil hak saja ke atas minyak Venezuela. Dia terpaksa korek juga, dan banyak mesin-mesin nak kena, jadi memakan masa. Dia bukan terus dapat minyak tu. Dan keduanya, pihak yang ambil minyak kat Venezuela ni ialah pihak syarikat-syarikat Amerika. Jadi yang simpanan minyak ni bukan simpanan minyak ni, simpanan minyak kerajaan Amerika. Jadi dia kena beli pula dengan syarikat-syarikat ni. Syarikat-syarikat ni pula dia ambil minyak tu untuk proses kegunaan dia dan untuk dia jual. Jadi bukannya kerajaan boleh ambil terus macam tu saja. Sebab kita tahu dalam bisnes ni di Amerika, kerajaan dia laissez-faire atau lepas tangan, dia tak masuk campur dalam bisnes. Ini semua syarikat-syarikat dia. Cuma kerajaan beli minyak daripada syarikat ni untuk simpanan. Dan simpanan dia dah ni Donald Trump sendiri katalah tinggal 14 hari saja. Kalau Selat Hormuz ditutup, dia boleh bertahan 2 minggu saja.